Okay, Assalamualaikum geng. Jadi selamat bulan Ramadan kepada semua umat Islam di Malaysia, penonton-penonton channel YouTube aku. Jadi hari ni kita ada ketagi ride lagi, ketagi ride tarawih untuk tahun ketiga kita. Jadi kita di Shell Putrajaya. Okay, Shell Putrajaya. Kalau ikut hari ni ada 20 nama yang paku. Kita akan pergi ride tarawih kita untuk tahun ketiga ni. Jadi ini first untuk tahun ni. Kita akan ke Cyberjaya, Masjid Fisabilillah Cyberjaya, Raja Fisabilillah. Okey, jadi kita orang dari dia nak gerak. Okey, jom kita gerak. Nanti kita sembang. Kita sembang atas motor. Okey, jom. Ciao. Jom. On the bike. Mana ni? Okey kan, jadi kita jam 5.30 ni kita sudah berkumpul, kita sudah hari di Putrajaya ni. Jadi cuaca ada bahagian yang hujan ni, aku tak tahu bagaimana, gelap pun. Okey, jadi kita nak ke bazar ni dah tak jauh lah, dah nak sampai lah pun. Okay, jadi kita punya konsep tarawih ride kita hari kita pergi bazar Ramadan, kita beri makan, kita berbuka bersama di masjid yang kita pilih, kita tarawih. Begitulah. Lepas tu kalau ada moreh ada lah. Jadi sekarang ni kita nak pergi makan lah di Bazar Ramadan Persin 14 Putrajaya. Ada juga geng KR kita yang memberi sumbangan sedekah untuk kita membeli juadah berbuka. Jadi aku akan belilah juadah-juadah yang boleh kita kongsi-kongsi bersama. Dan juga kalau ada lebih ni kita beli sedekah lah. Kita beri makanan untuk kita sedekahkan kat orang di masjid ni. Okey, kita dah sampai dah di Bazar Ramadan kita. Jadi kita tapau jap makan di Persin 14 ni, lepas tu nanti kita sambung. Jom. Alright. Jadi jom kita start kita punya food hunting. Juadah berbuka kita. Ni antara Bazar Ramadan yang terbesar di Putrajaya lah. Tapi bukan main tu lah, yang main tu paling besar. Jadi jom kita shopping makan. Jadi aku plan aku nak beli makan yang boleh senang tapau kat orang. Apa aku nak tapau kat orang? Ayam madu. 5 satu ringgit. Ramai orang ambil, ramai.
aku dah beli dah murtabak aku. Beli 10 keping. Jadi aku dah bagi duit juga kepada dekat diorang untuk diorang beli benda-benda. Pasal kalau aku seorang beli kan letih lah. Jadi aku bagi pas-pas sikit lah. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada geng KR yang memberi sumbangan kita berbuka puasa. InsyaAllah kalau ada lebih, maka ni aku sedekahkan kat orang yang datang di masjid tu lah. Okay, jadi aku nak beli air lah. Beli air, lepas tu kita jalan. Dia sampai kat Putrajaya ni, Pesi 14, kau ada kursi ni. Semalam aku berbuka kat sini. Dia boleh kau buka kat sini, toilet semua ada. Surau-surau open lah. Okay, tapi best. Syok buka kat sini. Alright gang, aku dah settle dah shopping. Jadi aku beli untuk sedekah murtabak. Aku makan kebab dengan takoyaki. Itu je lah. Jadi semua nampaknya macam dah settle. Tadi jom kita. Kita jalan. Oh ni baru sampai ni. Ni baru sampai motor ni. Abang meja kita. Alright, jom. Sekarang kita nak on the way ke masjid kita. Hari ni masjid kita di Cyberjaya, Masjid Raja Fisabilillah. Jom, let's go. Settle. Penuh lah. Penuh. Tu atas tu golap tu. Golap. Adakah kita terselamat? InsyaAllah dipermudahkan. Perjalanan ini tak semuanya indah. Harapan cerah, sekelip mata berubah. Langit terang bertukar warna, penat dan dahaga tiba tak diduga. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus marah ke hadapan. Kejayaan kita akan capai. Kita redam, kita bedal, jangan menyerah kalah. Ketagihan pastikan sampai. Jalan lurus, kadang muncul berliku. Tempat dituju samar di mataku. Sesat yang pasti, cari pengalaman diri. Lemah di tengah hari, pasti pulih kembali. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus marah ke hadapan. Kejayaan kita akan capai. Kita redam, kita bedal, jangan menyerah kalah. Ketagihan pastikan sampai. Gelap arahku, terus maju jangan ragu. Doa dan tawakal, Dia pastikan bantu. Terkulai lemah, tegakkan tangan. Pohon kekuatan, Dia sentiasa bersabar. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus marah ke hadapan. Kejayaan
sampai. Sudah hujan, sikit lagi mau sampai. Sempat. Okey, kita dah hujan ni. Tapi renyai-renyai sempat ni. Lagi 2 kilo je sampai di masjid kita. Come on sikit lagi. Okey, kita dah sampai. Pakai lobat. Jom, dah sampai. Okey, dah sampai. Jom. Ni masjid kita. Masjid Fisabilillah. Okey, turun barang. Basah. Okay, nampaknya kat sini dia ada bagi makan dengan pinggan-pinggan semua. Jadi orang beratur kat sini untuk ambil makanan. Ni contohnya. Kambing ke? Kambing. Aku nak air ya. Ni apam Cina janggut. Jadi dia orang ni lah, banyak ramai gila berbuka sini. Manan paling laju lah. Ni paling laju ambil. Jadi meriah meriah suasana di Masjid Raja Fisabilillah ni. Jadi jom kita set up dulu. Kita set up dulu tempat kita. Tiko-tiko. Kita get ready. Okey, kita dah set up lah. Jadi inilah geng-geng KL kita yang datang hari ni. Ni apa benda ni? Rahsia lah. Roti goreng. Yeah. Daging. Saya buat roti arbak. Jom, kita bagi mutabak tadi. Dah? Dah. Okey, jom. Jom.
Okey geng, selesai kita dah berbuka puasa dan solat maghrib kita di Masjid Raja Haji Fisabilillah kita di Cyber Jaya dia. Jadi kita orang tengah tunggu Isyak, lepak-lepak lagi second round. Zuan second round. Jadi ini kali kedua KR pergi ke Masjid Fisabilillah ni di Cyber Jaya ni. Aku pun tak tahu minggu depan kita ke mana. Cadangnya setiap Sabtu kita akan buat ride tarawih ni lah. Tengoklah. Mungkin genting ke minggu depan ni. Tengok macam mana. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada 2-3 orang yang memberikan sumbangan wang ringgit untuk kita berbuka puasa hari ni. Alhamdulillah selesai. Aku beli 10 keping mutabak. Lepas tu aku bagi dekat orang lah. Aku bagi Azwan, Batarin, siapa lagi lah. Untuk beli apa-apa yang dirasakan nak beli lah. Untuk kita kongsi-kongsi makan dengan sedekah kat orang. Jadi okey, kita tunggu azan isyak dulu. Kita lepak-lepak jap. Sembang-sembang dulu. Okey, kita sambung. Masuk tak? Kan ada cik tengah-tengah. Tak apa. Tak muat. Semua tahan nafas. Bintang ah. Habis witi weh. Dah okey. Dah ke? Dah, okey. Jom. Okey geng, kita dah settle dah. Tarawih kita. Sekarang kita nak pergi more-more. Kita lepak minum jap. Jom minum dulu. Dekat tak jauh pun. 3 minit daripada masjid.